Sembahyang dia tadi ada beza dok dengan hok pensang, Ustaz. Tidur lepas tu pensang. Lepas tu ditanya kok soalan, dok kalau kita nak qada sembahyang sunat jenazah, mana pula, Ustaz? Baik. Ni alhamdulillah ni orang sembahyang lagi ni. Dengar boleh. Kalau kita tidur atau kita pesang, apa habis waktu? Kena sembahyang mula ke tak? Bagus soalan. Dengar boleh Siapa yang tidur walaupun setahun tidur, bila dia bangun semua kena qada semula. Dia tidur daripada belum subuh pukul 12 malam, bangun-bangun pas asar. Contoh, subuh kena qada, zuhur kena qada, asar kena buat. Jelas? Dia tidur sebelum asar, bangun-bangun lepas garis, terlepas asar, wajib kena sembahyang apa yang ditinggal masa tidur. Mana dalil? Nabi kata, man nama an salatin falyusalliha idza staiqadha. Barang siapa tidur dak mengerjakan sembahyang, bila dia bangun baru dia tahu yang dia sudah meninggalkan satu sembahyang, maka hendaklah dia qada sembahyang itu selepas dia jaga. Masa dia tidur tidak wajib qada. Nampak? Bab orang tidur tidak dia ambil kira dengan dia. Dengar ni, orang tidur kalau nikah tidak sah. Dalam tidur jawab nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Kamu tidur. Tidak sah. Dalam tidur cerai bini, tidak jatuh talak. Dalam tidur dia wasiat harta, tidak sah. Dalam tidur akad jual beli, tak pakai rawat. Dalam tidur maknanya dia sewa rumah, tidak sah. Kena bangun dulu. Jadi masa tidur tidak berdosa dia tinggal sembahyang. Bila dia bangun, maka datanglah kewajipan sembahyang yang ditinggal tadi. Dia bangun pun dia dah qada juga, baru berdosa. Adapun pengsan atau pitam atau koma. Pitam ni beza benda dengan pengsan. Pitam 5 saat, 10 saat, 2-3 saat tu panggil pitam. Kita accident pun jatuh tu dah apa benda 5 saat. Dah apa benda dia panggil pitam. Pengsan ni 5 minit, 10 minit, setengah jam. Dipanggil pitam, pengsan. Koma ni dia biasanya 10 jam, sehari, 3 hari, dan paling lama koma 27 tahun. Koma dia panggil. Michael Schumacher koma. Tak bertahun-tahun. 3 ni kalau habis waktu sembahyang, bangun tidak wajib qada. Contoh dia pesang pukul 4 pagi. Okey? Dia sedar pukul 8 pagi, habis waktu sembahyang, tidak wajib qada. Tapi berbeza dengan puasa, kalau pitam daripada sebelum subuh, bangun lepas berbuka baru sedar, wajib qada. Jadi kena ingat lain kali, pengsan dan pitam ini, pengsan dan koma ini, kalau mana waktu sembahyang, habis waktu, tidak wajib qada. Tapi kalau puasa, habis waktu pun wajib qada. Faham lagi? Ingat tak? Jangan terbalik. Puasa wajib qada, sembahyang tak wajib qada. Bila tak wajib qada ni, dia pitam sampai habis waktu. Contoh, waktu zuhur daripada pukul 1.30 sampai 4.30. Dia pengsan sebelum 1.30, dia sedar lepas 4.30, baru tak wajib qada. Tapi kalau dia sedar sekejap, contoh 1.30 dia pengsan sebelum zuhur, dia bangun seminit, 2 minit sebelum masuk waktu asar, maknanya dia wajib sembahyang qada. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan mata Allah sekalian, sebenarnya Ustaz, nak boleh buat program ni bukan mudah juga. Jadi kita ambillah peluang untuk berhimpun ni, untuk kita berukhuwah, kita timbul ilmu bersama-sama. Dan sebenarnya Ustaz, ada penaja yang budiman. Jadi penaja ni kita